Sam. Sini. Assalamualaikum. Salam. Nak kawan. Hello. Hari ni saya akan buat 3 kali flying 200 dan sekali one lap ramai-ramai. So flying 300 tu saya buat seorang-seorang. Saya tengok apa feeling track outdoor ni, macam mana dia punya surface dia, bumping ke tak, feeling dia berat ke ringan ke. Let's check it out. Habis dah effort untuk hari ni. So far kaki okey after long travel kan. Untuk hari ni tak berapa untuk effort lah. Not bad lah bagi saya. Still not quite, still tak sampai tu lagi kan. Sebab saya masih dealing with my injury, my adductor groin injury. So bila saya kayuh ni agak mengganggu. Dia bukan sikit tapi still mengganggu. Saya macam belah left side saya kayuh tak 100% support, so more kepada kaki kanan saya. And then bila kayuh tu bila dah long sikit, saya kayuh agak, kalau kita orang panggil gergaji lah, push atas basikal tu, gergaji macam tu. And then agak situ agak mengganggu, memang mengganggu. But slowly saya getting better. Sebelum lagi dah saya tak dapat nak kayuh langsung kat atas basikal kan. And then cuaca pun elok hari ni. Dia sejuk-sejuk terik sikit. Outdoor dia lain macam track dia. So happy lah. Lumba nanti Sabtu Ahad. Besok kita ada gym. And then kita tengok apa yang saya boleh buat kat sini, and then apa yang team boleh buat di sepanjang di Jerman ini. Kerana kami training camp di Jerman ini sempena persiapan untuk SEA Games akhir tahun ini di Thailand. Sebab perlumbaan ni pun di outdoor. So bila kami di Jerman ni, kami banyak kesemua perlumbaan kami di sini outdoor. So udah ada endurance, dah habis. But doakanlah kejayaan kami di bumi Germany ini, dan semoga saya cepat pulih dari injury ini dan dapat bagi 100% semula kepada kayuhan saya.